Hello guys, hari ini saya akan berdiawai cara untuk tukar housing handphone. Okay, pertama ambil screwdriver ke apa untuk buka belakang ni. Lepas tu cat yang sisa-sisa ni mau buang dulu lah, sebab kalau tak dapat cari skru tu susah mau cari. Ni tadi skru dah dijumpa sebab kena cover cat. Jadi sekarang sini pun ada mungkin, jadi mau kopek lagi. Okay, semua sisa-sisa yang di sekeliling ni, yang cat ni perlu dibersihkan. Sini ada 18 biji skru, jadi kita perlu buka semua. Okay, sekarang skru dah habis buka semua. Buka SIM card ni, lepas tu pakai ni untuk angkat keluar dari SIM card sini. Okay, sekarang boleh buka. Tengok ni ada kotor-kotor sikit ni, buat bersihkan dulu sebelum pasang yang barunya. Ni sini semua boleh lap-lap pakai tisu ke. Yang penting tak kena air, okey. Pakai tisu kering untuk lap. Okey. Sebelum kita pasang ni kat handphone tu, kita perlu pasang dia punya button ni dulu kat lubang-lubang dia. Ni button volume tu. Okay, selepas letak button volume, kita letak button yang power button ni, on and off nya. Dia punya kedudukan kat sini. On and off button pun dah letak dah. Jadi sekarang jom kita pasang ke handphone dia. Cara pasang senang je, macam plug and play lah. Macam ni je. Kita boleh pakai skru yang ni untuk skru untuk ketatkan dia. Jangan terlalu ketat nanti. Kita akan mudah untuk menggunakan gam ni. Gam ni kalau ada sisa yang keluar, lap dia tu pakai tisu. Yang kami letak ni lens, dia dah termasuk dah dia punya gam. Buka je besarnya kat atas ni. Cara bukanya senangnya lah. Ni macam stiker, ni boleh tarik je. Mas, gam jangan tepi-tepi untuk letak ni, dia punya panel. Gam ni yang saya guna adalah gam B7000. Gam ni dia ada disediakan masa membeli package ni. Tengoklah, kalau beli dari seller yang lain mungkin mereka ada bagi atau mungkin mereka tak bagi. Dah letak gam lah. Sekarang jom kita letak.
Okay, ada sisa-sisa pakai tisu lap dia. Okay, semua sudah selesai dah. Okay guys, semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat ber-DIY.